Burung yang berani makan ular ni ialah saudara kepada burung tu yang bunyi pagi-pagi tu. Sama satu keluarga. Tak apa. Atuk cuba cerita sampai faham. Burung tu dengan burung bubut adalah satu keluarga yang sama. Burung bubut, jantan betina sama warna. Tapi burung tuwu tu, yang jantan warna hitam dan yang betina warna coklat tompok. Tapi burung bubut ni pandai jaga anak, ada sarang burung sendiri. Cumanya perangai dia sama macam burung gagak, suka makan anak burung yang lain. Okey, atuk nak bagi tahu kat sini, burung gagak bukan satu keluarga dengan 2 ekor burung ni. Tapi kenapa tiba-tiba masuk burung gagak pula kan? Itu yang atuk nak cerita tu. Burung tuwu ni, dia tak suka buat sarang sendiri tau. Betina tuwu akan bertelur di sarang burung lain. Biasanya yang jadi mangsa mak angkat ialah burung gagak. Jadi nampak tak kronologi antara 3 ekor burung ni? Walaupun tuwu satu keluarga dengan bubut, tapi tuwu lebih suka kalau gagak yang jaga anaknya. Jadi dalam cerita ni, sepandai-pandai gagak pun kena tipu juga. Apa?